Sudahlah, nak. Masuk, Saiful. Boleh saya duduk? Sini. Macam mana, nak? Masuk hari ni, 3 hari dia tak sedarkan diri. Kenapa Mak Lina tak biarkan saja dia duduk kat hospital? Kat sini senang Mak Lina nak jaga. Lagipun Mak Lina bawa dia balik kat sini sebab tahu Saiful dah balik. Polis benarkan Mak Lina bawa dia balik sebab Mak Lina kata ada doktor di sini. Mak Lina cuma nak tolong je Saiful. Lagipun kalau siapa-siapa nak berhubung, senang kat sini kan? Yalah, Saiful. Mak Lina nak jaga dia apabila dia sedar nanti. Pembalut dia pun dah tukar ni. Tak ada apa lagi yang saya boleh buat, Mak Lina. Kita tunggu sajalah sampai dia sedar. Kalau dia sedar nanti, jangan lupa panggil saya, ya. Saya minta diri dulu, Mak Lina. Pak Atif. Terima kasih, Saiful. Aduh. Dia dah sedar, Saiful. Nak. Saya kat mana ni? Anak kat rumah Mak Lina. Anak jangan takut, ya. Mak Lina. Kenapa ni? Anak cedera, nak. Kenapa? Siapa nama awak? Nama saya? Siapa saya? Dari kerana mata. Makcik, apa yang makcik menungkan? Tak ada apa, saja je ambil angin. Tapi dah lama tau makcik dekat sini. Sejak Lily balik tadi. Dah seminggu dia hilang. Tak dengar apa-apa langsung pun. Sabarlah makcik. Mungkin lebih baik kita tak dengar apa-apa daripada kita dengar yang bukan-bukan. Semalam Amal ada telefon. Dia tanya Kak Long dia. Dia tanya kenapa makcik kat sini. Makcik bohong. Makcik tak boleh nak bagi tahu dia. Dia kena periksa. Kita mesti jumpa Arisa, makcik. Sebelum Amal periksa. Apa yang kita kena buat sekarang ni, kita doa yang Arisa tu selamat, kita jumpa dia. Ya, makcik. Makcik panas ni. Masuk dalam, ya. Apa yang kita nak buat lagi, Yus? Kif kata dia nak sebarkan gambar-gambar tu dekat media. Mak rasakan dengan cara macam tu akan membahayakan diri Arisa. Betul juga tu, Mak. Kalau kita sebarkan gambar, kita hebohkan kat media, nanti ada yang ambil kesempatan buat macam-macam spekulasi. Yang paling takut tu, Mak, kalau betul dia diculik, semua publicity tu mungkin buat penculik itu bertindak di luar dugaan. Penyiasat kita macam mana? Ada sebarang maklumat dah? Habis tu sekarang Kif kat mana? Tadi ada dekat pejabat, Mak.
Keith. Mari makan, sayang. Mak makan dululah. Saya tak lapar. Mak dah makan dah tadi. Semua orang dalam rumah ni dah makan, nak. Tunggu Keith balik lambat sangat. Ni dah dekat pukul 10. Tak apalah, Mak. Saya lapar, nanti saya makan. Keith, Mak tahu Keith sedih. Tapi kalau Keith dalam keadaan macam ni, Mak lagi sedih nanti. Semua orang nanti sedih. Keith jangan ikutkan hati, nak. Ya, semua orang sayangkan Keith. Saya tahu, Mak. Maafkan saya buat Mak susah hati. Saya tak apa-apa. Cuma nak fikir. Mak tahu. Okey. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, kan, nak? Tapi kita kena ingat, perjalanan hidup kita ni dah ditentukan. Ajal, maut, jodoh, pertemuan, dia yang tentukan. Jadi Mak minta sangat anak Mak ni, tabahkan hati, nak. Ya. Macam itulah nak Mak. Makan, kan? Ya. Kenapa orang nak tembak saya? Apa sih? Entahlah, Nya. Mak Lina pun tak tahu siapa yang tembaknya. Tapi kenapa saya tak ingat? Awak mengidap amnesia. Jenis yang dipanggil retrograde amnesia. Maknanya awak tak ingat kisah silam awak sebelum kejadian ini. Mungkin kepala awak terhantuk kuat semasa kejadian dan menyebabkan gegaran otak dan seterusnya hilang ingatan. Sampai bila saya tak boleh ingat? Itu bergantung. Kalau dirawat, mungkin akan ambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Tapi ada juga kemungkinan penyakit ini tak sembuh selamanya. Tak akan sembuh. Saya tak akan ingat siapa saya sampai bila-bila. Itu cuma kemungkinan sahaja. Kalau awak setuju, awak boleh datang jumpa doktor psikologi dekat hospital saya. Pergi buat rawatan dulu. Rawatan macam mana? Psikoterapi dan hipnoterapi. Boleh juga guna kaedah ambil dadah amytal. Sebab dadah ini memang digunakan untuk membantu pesakit mengingat memori yang dah hilang. Hanya nak cuba.